Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat satu tutorial, di mana tutorial mengenai brightness, yang mana kita boleh tengok di ikon atas ni, dia boleh terang gelap. Ya. Alright. Cara dia, kita boleh download dekat App Store secara percuma je. So kita type BRIGHTNESS. Okay, result dia adalah yang nombor 1 ni. So siapa-siapa yang tak download boleh download, dekat sini free je. So saya dah download, saya tak perlu klik lah. So saya bangkah. So setting dia, pergi dekat ikon ni, kita masukkan dekat shortcut dia. Up adalah saya pilih F14, and down dia adalah F13. So ini untuk button login. Apabila kita restart, dia akan automatic detect lah kita punya brightness. So saya bangkah. Okay, saya nak try untuk shortcut tadi, F13 untuk down, and F14 adalah untuk up. Okay, kita punya brightness dah berfungsi dengan baik. So kita berjumpa di tutorial yang akan datang. Okay, bye.